Datuk Yang Ketua, Point Order, merujuk Perintah Tetap 30/1/P, saya ingin mengemukakan usul berkaitan penyata jawatan kuasa hak dan kebebasan Dewan Negeri Perak. Saya ingin mencadangkan supaya syok penyata jawatan kuasa hak dan kebebasan Dewan Negeri Perak yang telah dibentangkan berkenaan dengan cadangan tindakan ke atas ahli Dewan Negeri Gunung Semanggur, iaitu A. Pertuduhan pertama, jawatan kuasa mengesyorkan agar pertuduhan ini digugurkan dengan rujukan Perintah Tetap 76/2. B. Pertuduhan kedua, jawatan kuasa menerima dan merekodkan permohonan maaf yang dibuat semasa prosiding jawatan kuasa pada mesyuarat jawatan kuasa hak dan kebebasan bilangan 5 tahun 2025 bertarikh 14 hari bulan April 2025 dan memberikan amaran kepada Ahli Dewan Negeri Gunung Semanggur agar tidak mengulanginya semula. C. Pertuduhan ketiga, jawatan kuasa mengesyorkan Ahli Dewan Negeri Gunung Semanggur digantung daripada menghadiri mesyuarat Dewan Negeri selama 6 bulan. Pergantungan ini akan berkuasa dari tarikh ketetapan Dewan Negeri. Saya mencadangkan syok penyata jawatan kuasa ini diluluskan dan berkuat kuasa selepas mendapat kelulusan Dewan Yang Mulia ini. Datuk Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Ada sokongan. Datuk Yang Ketua menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan kita ada satu usul yang dibawa oleh ahli yang berhormat dari kawasan Bercam dan telah mendapat sokongan. Sekarang saya akan mengemukakan usul itu kepada Dewan untuk diundi. Ahli-ahli yang berhormat dijemput mengundi. Yang bersetuju, sila bersuara setuju. Dan yang tidak bersetuju, sila bersuara tidak. Lebih bersuara setuju, maka usul itu dipersetujui. Ahli yang berhormat daripada Semanggul, disebabkan oleh keputusan Dewan untuk menggantung ahli yang berhormat selama 6 bulan berkuat kuasa serta-merta, saya minta ahli yang berhormat daripada Kesal Semanggul untuk meninggalkan Dewan sekarang. Okey, terima kasih yang berhormat. Ahli yang berhormat. Saya minta ahli yang berhormat. Sekejap, speaker cakap. Ahli yang berhormat, apabila ahli yang berhormat telah digantung dan ianya buka kuasa serta-merta, maka ahli yang berhormat daripada Semanggul bukan lagi sebahagian daripada persidangan Dewan ini, ahli daripada persidangan Dewan ini. Jadi ahli yang berhormat sudah tidak ada hak untuk berucap di dalam Dewan. Jadi saya minta ahli yang berhormat keluar daripada Dewan sekarang. Nak sikit sebagai nak mengucapkan sebab 6 bulan. Nak minta pertama kali terima kasih kepada yang berhormat Datuk Speaker Kota Tampan, ahli-ahli offshore, rakan-rakan daripada kerajaan dan rakan-rakan daripada pembangkang. Cuma nak mengucapkan yang pertama nak menjunjung kasih di atas titah tuanku, dan yang kedua nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan apa-apa juga kesilapan mohon dimaafkan, dan juga saya nak bagi semangat kepada sahabat-sahabat saya di sini supaya kita terus memperjuangkan dan terus sebagai ahli ataupun sebagai lawmaker, pembuat undang-undang, maka kita tidak boleh membela kepada mana-mana pelanggaran undang-undang dalam negara kita ini. Terima kasih Datuk Speaker bagi peluang. Terima kasih kepada semua dan teruskan semangat, tinggikan semangat, beri bela rakyat, bantu kerajaan memperbaiki. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Yang Berhormat. Okey. Okey, sama semua. Okey, kita buat. Okey, terima kasih. Soalan yang pertama, mengibar bendera asing di tempat awam, wa ima rakyat tempatan ataupun orang luar mari, tambah-tambah orang luar mari mengibar. Kalau kita tengok tu seolah-olah merayakan satu kemenangan apa, ni dia gambar bendera.
Dia kata dah, kibarkan bendera itu. Saya minta bangun, kita menentang kepada pengkhianatan itu. Tak kira Cina, tak kira bangsa. Di mana usul pengasut? Yang tadi saya tak kurang berpuas hati lah dengan keputusan yang dibuat. Tapi kita sebagai pembuat undang-undang dan mereka pelaksana undang-undang, jadi dan peraturan, keputusan itu kita akur lah. Seperti mana yang dimaklumkan, hari ini ada keputusan usul Dewan pagi ini. Jadi berdepati dia bagi ada 3 pertuduhan yang dibagi. Yang pertama dia kata melanggar perintah tentap 40/3/A. Perintah tentap itu iaitu seseorang ahli hendaklah bertanggungjawab atas kebenaran, kenyataan dan isi kandungan ucapan. Dan iaitu dia kata menuduh parti menyifatkan bahawa warga Malaysia yang telah mengibarkan bendera Cina di Teluk Intan. Jadi Astaka yang membawa pertuduhan ini dan dengan alasan bahawa PDRM, Polis Diraja Malaysia telah mengesahkan bahawa adalah 16 peserta warga Cina yang terlibat dalam sambutan Guangdong sedunia stesen Malaysia dan mengibarkan bendera asing ketika perarakan Menara Condong di Teluk Intan. Jadi dalam hujahan yang ataupun ucapan pada sesi Dewan yang lepas, saya mengatakan bahawa kita tidak dapat membezakan di antara Cina Malaysia, mohon maaf lah, Cina Malaysia dengan Cina, negara Cina, kita tak boleh nak beza. Saya tak dapat nak bezakan. Dan kenyataan polis pun mula-mula dia kata melanggar undang-undang, kemudian dia kata tidak ada permit, kemudian hanya melanggar syarat. Tak apalah, kita terima. Kemudian mengesahkan bahawa yang mengibar bendera itu adalah warga Cina. Kemudian berdasarkan kepada laporan polis yang dibuat oleh NGO, kan mencerita meletakkan bahawa senarai nama-nama, mereka faham senarai nama-nama yang terlibat berserta dengan gambar adalah warga tempatan. Saya mengatakan bahawa kalau ini polis boleh siasat mengesahkan, saya tak tuduh, cuba mengesahkan dengan bukti ini. Okey, dan yang kedua, adun pendama, saya juga exco, kan, Pasir Pendama, dan juga exco, dia telah membuat live pada masa itu selama berdurai 2 jam dengan telefon dia sendiri. Live, yang buat live. Kemudian pada isu ni bangkit, dia delete lah, tak apa. Tapi cuma ada orang yang melihat daripada video tu, dah buat screenshot dan mengenal pasti bahawa terdapat warga tempatan. Tapi untuk tuduhan yang pertama tu digugurkanlah sebab ada fakta yang dibawa. Tuduhan yang ketiga, yang ni yang timbul isu sikit lah. Dia kata menyalahi peraturan 40/11 menggunakan perkataan-perkataan yang membawa maksud hasutan. Ini bersama hasutan. Jadi mengeluarkan kenyataan yang berunsur perkauman dalam Dewan yang mulia. Dia kata, berbunyi, sebab itu saya kata dalam ucapan saya, kan, yang mata macam saya, kulit macam saya, darah macam saya, sudah pasti ramai yang di sini macam saya. Saya tak sebut kaum. Ni, kulit macam saya, you pun kulit macam saya juga, saya putih kau. Mata macam saya, you tak sepit, saya pun tak sepit. Betul ya? Sebab itu saya minta supaya kita sama-sama bangun, kan, menentang pengkhianatan yang membawa orang asing mengibar bendera negara dalam negara kita, negara asing dalam negara kita. Tak pilih kaum. Persoalan yang pertama, mengibar bendera asing di tempat awam
wa imma rakyat tempatan ataupun orang luar mari, tambah-tambah orang luar mari mengibar. Kalau kita tengok tu seolah-olah merayakan satu kemenangan apa, ni dia bendera. Dia kata dah, kibarkan bendera itu. Saya minta bangun kita menentang kepada pengkhianatan itu. Tak kira Cina, tak kira bangsa. Di mana usul pengasut? Yang tadi saya tak kurang berpuas hatilah dengan keputusan yang dibuat. Tapi kita sebagai pembuat undang-undang dan mereka pelaksana undang-undang, jadi dan peraturan, keputusan itu kita akurlah. Walaupun dengan hati tidak berpuas hati. Tapi kita nak tahu dalam kesempatan ini, kan, mohon maaf, perjuangan kita yang ada di dalam Dewan dan semuanya adalah pembuat undang-undang, membuat peraturan yang dibuat untuk menjaga ketenteraman awam dan menjaga pihak pengurusan dalam berarti. Tetapi kalau ada pihak pula yang nak membela orang yang salah, dan ini rasa kurang adil lah, kan. Minta maaf, contoh apa yang berlaku di Rauk, melanggar undang-undang, ambil tanah, tanam. Kemudian apabila orang nak ambil tindakan, mari pula membuat undang-undang membela kepada yang berlaku salah. Begitu juga yang berlaku di sini. Mengibar, persoalan saya daripada awal, yang mengibar bendera wa imma. Tentu dalam perlembagaan kita, siapa juga orang tempatan ataupun orang luar bawa mengibar bendera adalah menjadi satu kesalahan. Saya mengajak, wahai rakyat Malaysia, semua kita bangun menentang kepada perkara itu. So perkara itu dibangkit oleh pihak pembuat undang-undang mengatakan ini menghasut. Saya menghasut rakyat Malaysia supaya bertindak menentang mereka yang melanggar undang-undang. Dan tapi ini diambil tindakan. Saya tak tahulah apa yang berlaku, jadi kita akur dengan keputusan yang ada sebenarnya yang banyak kepentingan dia, dan saya harap kepada yang mendengar semua rakyat Malaysia, kita harus bangkit membetulkan keadaan ini.